Salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk kajian yang sangat relevan dengan realiti cyber hari ini, iaitu jurang sosial antara T20 dan B14 di media sosial. Sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan barisan ahli kumpulan yang telah menggerakkan kajian ini. Mereka terdiri daripada saya sendiri, Sri Nitya, diikuti oleh Subhashini, Durkashini, Levinesh dan akhir sekali, Saidi bin Bojang. Baiklah, mari kita mulakan dengan pengenalan kajian untuk memahami aspek asas projek ini. Dari segi kerangka utama nilai, kita harus sedar bahawa etika itu merujuk kepada nilai moral dan prinsip tingkah laku manusia. Peradaban pula bukan sekadar kemajuan material, tetapi ia melibatkan kemajuan sosial, budaya dan pegangan akhlak yang utuh dalam sesebuah masyarakat. Seterusnya, melihat kepada konteks medium dan cabaran realiti hari ini, media sosial telah menjadi platform utama untuk masyarakat berinteraksi dan berkongsi maklumat. Namun, cabaran besarnya adalah apabila media sosial digunakan tanpa asas etika, iaitu amat mudah mencetuskan konflik sosial yang tajam yang akhirnya boleh menjejaskan keharmonian komuniti. Oleh itu, fokus dan alat tuju kajian kami ini sengaja ditumbuhkan kepada isu jurang sosial antara golongan B14 dan T20. Matlamat utama kami amat jelas, iaitu untuk mencari solusi strategik yang praktikal bagi merapatkan jurang komunikasi digital di negara kita, demi memastikan keharmonian cyber terpelihara. Bagi memahami apakah situasi sebenar di luar sana yang mencetuskan kajian kes ini, saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya, Encik Zaidi. Dipersilakan. Terima kasih kepada pembentang yang pertama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Zaidi bin Bojang, akan meneruskan perbincangan kita dengan meneliti aspek situasi yang menjadi latar belakang utama kepada kajian kami. Situasi ini berakar umbi daripada cadangan polisi kerajaan untuk melaksanakan rasionalisasi subsidi petrol RON 95, khususnya melibatkan golongan T15 dan T20. Penting untuk kita fahami bahawa pada peringkat ini, cadangan tersebut masih lagi dalam fasa penelitian rapi oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi memastikan mekanisme pelaksanaan yang adil dan tidak membebankan golongan menengah atas secara mengejut. Namun, sebaik sahaja cadangan ini diumumkan, kita menyaksikan satu dinamika media sosial yang sangat luar biasa. Isu ini tular dengan pantas merentasi pelbagai platform digital. Netizen mula memberikan pelbagai maklum balas yang sangat vokal dan aktif. Ruang digital kita dipenuhi dengan naratif yang mencerminkan keresahan, harapan dan juga kritikan terhadap dasar yang dicadangkan ini. Oleh itu, isu ini melibatkan kelangsungan ekonomi dan poket rakyat. Ia telah berubah menjadi satu perbincangan yang sangat sensitif. Maka, kami mengangkat situasi ini sebagai satu kajian kes kritikal untuk menguji sejauh mana tahap etika, komunikasi dan keharmonian sosial netizen di Malaysia hari ini. Untuk melihat bagaimana netizen bertindak balas secara reflektif, saya serahkan pembentangan ini kepada Durkashini. Dipersilakan Durkashini. Saya Durkashini akan menyambungkan pembentangan dengan ini analisis reflektif untuk melihat kesan tingkah laku masyarakat kita di ruang cyber berdasarkan situasi yang telah dijelaskan sebentar tadi. Analisis pertama, kami mendapati mewujudnya fenomena berbanding sosial yang ketara. Kita lihat satu trend di mana netizen secara terbuka membandingkan gaya hidup antara golongan T20 dan B40. Malangnya, perbandingan ini seringkali membawa kepada kesimpulan yang melulu. Ramai yang cenderung membuat andainya negatif terhadap kes sosial tertentu tanpa berpaksikan kepada fakta ekonomi yang lengkap. Ini seterusnya membawa kepada krisis adab dan komunikasi. Jika kita teliti ruangan komen, ia kini dibanjiri dengan sindiran tajam, penggunaan bahasa yang kasar serta menghina terhadap kes sosial tertentu. Pertikaian lidah yang berterusan ini bukan sahaja menguruhkan suasana, malah berisiko mengakis nilai kesantuan yang menjadikan identiti bangsa kita selama ini. Walau bagaimanapun, di sebalik ketengangan ini, masih terdapat elemen kemantangan digital di mana segelintir individu mampu memberikan pandangan secara matang dan objektif.
Harapan kami melalui kajian ini adalah untuk meningkatkan kesedaraan bahawa fakta dan adab mestilah berjalin seiring dalam komunikasi digital kita. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentangan seterusnya. Terima kasih kepada Durgashini atas analisis reflektif yang sangat mendalam itu tadi. Selamat sejahtera rakan-rakan sekalian. Saya Lavinesh akan meneruskan pembentangan kita dengan melihat kaitan dengan isu yang lebih luas, iaitu bagaimana polemik subsidi ini sebenarnya mencerminkan realiti yang lebih besar dalam negara kita. Aspek pertama yang perlu kita lihat ialah realiti sosioekonomi. Perbalahan netizen di media sosial bukanlah sekadar isu, komen-komen kosong, tetapi ia adalah manifestasi daripada jurang ekonomi antara golongan B40 dan T20 yang semakin mendapat perhatian. Tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat menyebabkan masyarakat menjadi sensitif, di mana ketidakseimbangan ekonomi sebegini jika tidak ditangani dengan baik, akhirnya boleh menjejaskan perpaduan kaum dan integrasi nasional kita. Kedua, situasi ini mendedahkan adanya krisis komunikasi digital. Kita dapat melihat bagaimana algoritma media sosial bertindak mempercepatkan penyebaran sentimen negatif dan kemarahan. Apa yang membimbangkan kenyataan, politik atau dasar kerajaan yang kompleks amat mudah dimanipulasi oleh pihak tertentu. Akibatnya, berlakulah peningkatan stereotip dan prejudis yang ekstrim terhadap golongan atau kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Akhir sekali, perkara ini berkait rapat dengan kepentingan etika masyarakat. Budaya komunikasi kasar dan toksik di alam maya yang semakin membimbangkan ini menunjukkan nilai kesopanan masyarakat kita kian terhakis. Oleh itu, penyelesaian jangka panjang tidak boleh bergantung kepada undang-undang semata-mata. Sebaliknya, pendidikan etika digital yang holistik sangat penting untuk diterapkan semula. Terima kasih kepada Lavinesh atas huraian mengenai kaitan isu ini dengan skop yang lebih luas sebentar tadi. Selamat sejahtera Doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Shubhashini akan menyambung pembentangan ini dengan mengupas apakah kesan langsung daripada polemik digital ini sekiranya ia terus dibiarkan tanpa kawalan. Kesan pertama yang paling nyata ialah kesan konflik dan perpecahan. Apabila ruangan cyber dipenuhi dengan prejudis, ia secara tidak langsung meningkatkan prasangka yang mendalam antara golongan B40 dan T20. Perbalahan ekonomi ini tidak membawa sebarang solusi ekonomi. Sebaliknya, ia menjurus kepada keretakan sosial yang akhirnya boleh menjejaskan keharmonian dan perpaduan negara yang telah kita bina selama ini. Seterusnya, kita berhadapan dengan cabaran etika media sosial. Apabila budaya menghina, menyindir dan melabel kelas sosial ini dibiarkan berlaku setiap hari, ia lama-kelamaan akan dianggap sebagai satu norma biasa atau normalized toxicity. Keadaan menjadi lebih parah apabila masyarakat kita dengan mudahnya terpengaruh dan menyebarkan maklum balas berdasarkan makluman yang tidak sahih atau fake news. Namun, di sebalik impak negatif itu, situasi ini turut juga memberi kesan positif secara tidak langsung. Ia mula mencetuskan kesedaran dan pemikiran matang dalam kalangan segelintir masyarakat. Isu ini membuka ruang perbincangan yang lebih serius tentang jurang sosial sekaligus menggalakkan netizen untuk lebih berhati-hati, berempati dan menggunakan pemikiran kritis sebelum melontarkan sebarang komen. Bergerak daripada impak tersebut, apakah langkah kehadapan yang boleh kita ambil? Seterusnya, mari kita lihat beberapa cadangan konkret yang telah kumpulan kami gariskan bagi menangani polemik ini. Cadangan pertama bermula daripada individu itu sendiri, iaitu tanggungjawab diri atau adab digital. Kita wajib mengamalkan budaya hormat menghormati, menggunakan media sosial secara berhemah dan memastikan sesuatu maklumat itu disemak kesahihannya sebelum dikongsi. Melalui cara ini, kita dapat menyemai semua sikap empati dalam masyarakat agar jurang sosial yang wujud dapat dirapatkan dan kita kembali menghormati antara satu sama lain di dunia nyata maupun di dunia digital. Selain peranan individu, cadangan terakhir kami melibatkan pemerkasan kolektif. Usaha ini memerlukan komitmen menyeluruh di mana pendidikan etika digital sepatutnya diperkukuhkan sejak dari alam persekolahan lagi. Institusi kekeluargaan, pihak sekolah, pengamal media, pihak kerajaan harus bekerjasama bagi memastikan ekosistem digital kita kekal sihat demi kesejahteraan masa depan negara. Sebagai kesimpulan bagi keseluruhan pembentangan kumpulan kami hari ini, etika komunikasi di media sosial bukan sekadar isu peribadi, tetapi ia mencerminkan acuan moral sesebuah negara, bangsa. Keputusan bijak kerajaan dalam menguruskan ekonomi mestilah
disokong dengan kematangan rakyat dalam berkomunikasi. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian Dr. dan rakan-rakan sekalian. Saya buka ruang jika ada sebarang soalan.